Assalamualaikum lagi. Apa khabar lagi? Ada hari ni teman nak ngabar kan. Teman ni adalah dekat apa? Dekat Medan, Indonesia. Wow. Medan. Antara destinasi popular rakyat Malaysia adalah Medan. Tapi teman bukanlah datang ni nak nak bercuti. Liburan, bukan liburan Pak ya. Walaupun menjadi wisatawan, saya bukan mau liburan Pak ya. Ada nak ngabarkannya sajalah jalan ada kerja atas kerja dan tugas tu, jadi teman pun rasa dah lama menor tak buat video kan. Sekali-sekala apa salahnya kita buat video travel. Lepas ni teman nak pergi ronda-ronda jap. Mutar-mutar itu ya Pak ya. Mau pergi mutar-mutar, mau cari souvenir atau dalam bahasa yang kita faham souvenir lah, cenderah hati. Nak tengoklah tadi sebab pagi tadi ada dengan satu brother Grab ni, dia kata nak beli souvenir dekat apa Pajak Ikan Lama Medan. Jaraknya bukan dalam 8 km, naik Grab daripada hotel. Aku dah tersilap sebab aku duduk kat hotel Saka yang memang bersaka hotel ni. Aduh. Tuhan aja yang tahu dekat hotel Saka ni out sikit daripada Pekan Medan. So tak apalah. Saka pun saka lah kan. Benda free orang bagi kata. Balun je lah apa dah. Jadi apa nama ni dari Saka ni nak ke Pajak Ikan Lama ni, it take around 20 minit if I'm not mistaken, dalam 8.8 km. So nanti kita jumpa di Saka. Jomlah ikut aku pergi tengok apa yang dekat Saka ni. Lepas tu aku nak bawa pusing-pusing beberapa tempat ikonik di Medan. Tak tahulah apa seronok yang sangat orang Malaysia datang ke Medan. Aku tengok biasa je, tak ada benda. Dan nantilah aku cerita apa benda yang aku jumpa dekat Medan. Okey, dari hotel aku naik Grab sampai dalam pukul 4 ke pukul 5 macam tu lah. Dah petang kan. Bila dah petang sampai dekat kawasan ni tak ada benda pun sebenarnya. Kalau kau rajin dengan menyongkit macam ke Pasar Sejarah Khadijah, Pasar Payang, Pekan Rabu kan, sama je. Yang banyak dekat sini jual adalah kain baju, tekstil dia kata kan. Kain baju banyaklah, kain batik, tukang jahit yang boleh order pagi, petang boleh ambil, ataupun order pagi, besok petang boleh ambil. Macam-macam tu je. Dan juga jajan-jajan barang-barang makanan ringan ni banyaklah kan dekat sini. Jadi basically apa pun rasanya sama je macam dekat Malaysia kan. Tekstil harga taklah nak kata murah tak murah, lebih kurang lah kan. Cumanya adalah kot nak bawa kenang-kenangan balik rumah, nak confirm kata pernah pergi Indonesia kan. Jadi bolehlah beli. Harga berpatutan lah, berbaloi lah kan. Kalau bawa banyak duit kan, tukar besar juta-juta tu boleh lemborong, tapi sama je aku rasa. Macam-macam lah ada. Tapi banyaknya ada tekstil. Tapi satu perkara yang aku getik jalan kat sini, kau tengok ni depa ni. Puak-puak ni yang duk menujung plastik ni, baju hijau ni kan. Daripada aku sampai kat kawasan ni, dia ngekor je. Dia ngekor tu buat apa? Dia membedek lah, suruh beli barang dia. Dia jual cenderamata kecil-kecil, kitchen dan sebagainya kan. Jadi Allah, lemeh betul rasanya. Tu yang aku rasa getik lah. Tak syok kan. Jadi kawan aku ni rajin layan. Jadi dia layan lah. Aku tak berapa nak melayan sebab aku tak minat kan. Sebab dia memujuk. Kita risau juga tempat orang kan. Jadi itulah ceritanya. Jadi lepas tu teruslah pergi makan dekat tempat viral. Memang ramai orang, penuh orang. Nama tempat ni tak silap aku Kilat Kopi. Tempat ngongkrong. Betul-betul. Ngongkrong. Ngongkrong tu istilahnya tempat melepak. Macam kita kedai mamak lah kan, tempat melepak. Tapi dia ni ada food court. Jadi kat food court ni pun harga makan lebih kurang macam kita kat Malaysia. Cuma conversion dalam rupiah daripada ringgit Malaysia. Lepas tu makanan dari serata Indonesia ni kau boleh makan kat sini. Ada je kat sini. Kau minta apa benda, insya-Allah ada lah kan. Tapi yang bestnya kat sini budak-budak muda yang melayan, terutamanya cewek-ceweknya mesra alam kan. Jadi ramai lah orang memang berbaris beratur. Itulah ceritanya. Yang separuh hari waktu ni tak bekerja, jadi aku pun menyongkit lah kan. Menyongkit pusing-pusing di Pekan Medan Indonesia. Mana maunya.